Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Samud menasihatkan penduduk supaya tidak melakukan pembelian panik beras. Ini berikutan kekurangan stok jualan beras di beberapa pasaraya berantai di sekitar sepanggar Sabah akhir-akhir ini. Katanya beliau telah mendapatkan penjelasan terperinci daripada Padi Beras Nasional Berhad Bernas dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengenai status semasa stok simpanan beras di Sabah. Lawatan ke gudang penyimpanan dan hasil pemantauan mendapati bahawa stok beras mencukupi untuk sekitar Kota Kinabalu dan seluruh Sabah. Beliau berkata peningkatan trend pembelian beras dalam kalangan rakyat didorong faktor pembelian panik dan menyebabkan pasaraya besar serta kedai runcit berantai mengalami kehabisan stok lebih cepat berbanding kebiasaan. Serentak itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak melakukan pembelian panik, sebaliknya mengamalkan pembelian barangan dapur secara berhemah serta mengikut keperluan. Katanya Kerajaan Madani komited untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan negara sentiasa terpelihara.